你身好。Malay vanakkam. Hai Priya, wah cantik sungguh awak hari ini. Sari awak sangat berkilau dan sangat cantik. Ya Melin, saya memakai sari sepenuh hari Deva Bali. Melin, pakaian awak sangat anggun. Awak memakai hanfu kan? Ini hanfu, pakaian tradisional masyarakat China sejak ribuan tahun dahulu. Hanfu bermaksud pakaian orang Han, iaitu kaum terbesar di China. Ia mula dipakai sejak zaman dinasti Han. Biasanya, hanfu mempunyai 3 lapisan pakaian. Lapisan dalam, lapisan tengah dan luar jubah. Ia diperbuat daripada kain sutera yang lembut. Saya juga memakai pita di pinggang yang dipanggil yodai dan hiasan rambut yang disebut zen. Ini sari, pakaian tradisional wanita India yang sudah wujud sejak lebih 5,000 tahun dahulu. Ia berasal daripada tamadun lebah Indus. Sari ialah pakaian tradisional wanita dari India yang terdiri daripada sehelai kain panjang. Kain sari diperbuat daripada pelbagai jenis bahan seperti sutera, kapas atau kain berkilau yang dihiasi dengan sulaman, manik atau labuci yang cantik. Cara pemakaian sari ialah dengan melilitkan kain dan bahagian hujungnya dikenali sebagai palu, diselemparkan di atas bahu. Wanita yang memakai sari menghiasi diri dengan perhiasan tradisional seperti gelang, subang, rantai dan binti di dahi. Saya Nur Arana Iris Dan Nur Idina Kaisara dari SK Metodis Pelabuhan Kelang. 谢谢。 Nadre.